تَدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buka muka surat 39, kita baca selawat 20, 21, 22. Muka surat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Habibil Mahbub Syafil Ilal wa Mufarrijil Kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung hadis ke berapa? Ada tanda tak? Siapa tanda? Last. Tadi berapa? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung hadis 23. Kita baca hadis ni, saya kita beramal terus. Amalan istimewa di waktu pagi. An Juwairiyah. Ya tu tak ada syaddah. Juwairiyah, bukan Juwairiyah. Kalau siapa sebut Juwairiyah, salah. Sebab dia asal daripada jariyah, bukan jariyah. Jariyah. An Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha qalat marra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين صلى الغداة أو بعدما صلى الغداة وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. Sama-sama kita baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wa fi riwayatin Subhanallah, ni pun baca 3 kali bawah. Satu cara lagi lah, boleh juga 3 kali. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Rawahu Muslim. Artinya daripada Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, isteri Nabi. Siapa tak tahu tulis isteri Nabi ni. Dia bukan siapa-siapa ni, isteri Nabi. Ibu kita. Ibu kita. Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Siapa yang tak kata dia ibu, dia bukan beriman. Ni ibu siapa? Ibu kita. Buat pula mak pun nama Salma. Ibu kita. Tu mak kandung Salma tu. Yang ni ibu orang-orang beriman. Isteri Nabi semua ibu. Bonda. Nabi ayahanda. Ayahanda kita. Daripada Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di tepinya ketika salat subuh atau selepas salat subuh, dan Juwairiyah masih duduk di tempat salat tadi. Kerana kemudian baginda kembali semula ke masjid pada waktu duha. Macam sekarang panggil waktu duha. Dan baginda mendapati isterinya ini masih duduk, masih stay, duduk di situ lagi dalam masjid. Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi Syarif. Tadi subuh dia semayang, kemudian dia duduk terus sampai duha, tak bangkit-bangkit. Duduk tu berzikir, tasbih, Quran, selawat, duduk tempat fi musallaha, duduk di tempat yang dia salat subuh, tak berganjak sampai ke duha. Lama dia iktikaf. Kita kalau boleh kita duduk lama dalam masjid, sebab dalam masjid ni dapat pahala iktikaf. Duduk talian tak dapat pahala. Duduk dalam masjid lama-lama, berlama-lama dalam masjid. Kalau tak ada kerja apa lah, kita habis kuliah ke 10, tak orang balik kita apa duduk, dapat pahala, dapat sejuk aircon, keluar panas, duduk biar abang dia jangan tutup aircon, ada orang nak duduk duduk di rumah tak dapat apa, duduk di kedai tak dapat apa, duduk di masjid ni duduk saja-saja berehat pun dapat pahala yang lama lah tu. Daripada sembahyang subuh berjemaah, beliau terus duduk sampai matahari naik tinggi sampai duha. Kata lebih 10 ke 11, tak tahu lah. Tak balik rumah. Sebab beliau tak ada anak nak kena urus. Kena curi mandi, nak kena pakai baju, nak pergi hantar sekolah. Tak ada anak. Kahwin dengan Nabi tak ada anak. Dengan suami sebelum Nabi pun tak ada anak. Suaminya meninggal dunia, mati. Dia balu. Janda kena cerai kan. Dia balu. Kemudian Nabi kahwin dengan beliau. Sebab tu namanya Juwairiyah. Kalau ada anak, dia akan tukar. Orang Arab akan panggil Ummu. Ummu apa? Kalau anak nama Aiman, Ummu Aiman. Dia tak panggil dengan nama, dia panggil dengan Ummu. Ibu kepada anak sulung. Kalau anak sulung Aisyah, Ummu Aisyah. Mak kepada Aisyah. Saya ada anak, saya Abu Hazim. Isteri saya Ummu Hazim. Kawan-kawan tak panggil nama. Tak panggil Zamri. Tak panggil Ustaz Zamri, dia panggil Ustaz Abu Hazim. Itu style orang Arab. Nabi kita sendiri pun Abul Qasim, bukan Muhammad. Muhammad tu nama yang diberi oleh Datuk Nabi. Tapi Nabi memakai panggilan Abul Qasim. Sebab anak sulung Nabi nama Qasim. Qaf, bukan Kasim. Kasim tu Kasim selamat. Qasim. Qaf titik 2. Jadi, kahwin dengan Nabi tak dapat anak, maka nama kekal Juwairiyah. Kalau ada anak, macam Ummu Salamah. Itu bukan nama tu. Sebelum kahwin dengan Nabi, Ummu Salamah ada anak nama Salamah. Ummu Salamah. Isteri-isteri Nabi ada yang Ummu. Ada yang nama. Nama tu mana tak ada anak. Macam Sayyidatina Aisyah, nama Aisyah. Tapi dia pakai juga Ummu Abdillah. Boleh pakai kunyah. Sayyidatina Juwairiyah, suaminya mati, tak ada anak. Kahwin dengan Nabi pun tak dapat anak. Binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nama asal dia Barrah. Ada 2 roh. Syaddah, roh satu. Kalau tulis Melayu 2 R. Kalau Arab, Barata marbutah. Syaddah jadi Barrah. Nabi tukar kepada Juwairiyah. Jariyah saghirah. Hamba kecil. Itu makna Juwairiyah. Isim tasghir. Juwairiyah. Rasulullah SAW lalu di tepinya, kita baca dah tadi, sampai 2 kali. Subuh Nabi tengok dia semayang,
Lepas subuh sampai zuhur pun tengok dia duduk di situ, tak berganjak. Baginda bertanya, apakah kamu masih tetap di sini sejak aku berpisah dengan kamu tadi? Beliau berkata, ya, betul. Nabi SAW bersabda, selepas meninggalkan kamu di sini tadi, Nabi sekadar matahari terbit, Nabi keluar masjid. Subuh, sembahyang berjemaah, bila matahari terbit, Nabi keluar. Macam kita duk set zikir tu. Zikir tu dia akan sampai tit dan 7 berapa minit matahari terbit syuruk, 7:05 minit. Syuruk berapa minit? 7:04 minit. Anak-anak ni lepas sembahyang subuh berjemaah, kemudian ada zikir panjang. Zikir panjang. Akan habis zikir tu bersamaan dengan terbit matahari. Kita keluar buat kebersihan. Tak buat kebersihan, jadi itik. Jadi itu sekurang-kurangnya kita nak duduk sampai zuhur tak boleh. Ni pun nak mandi, nak sarapan kan. Sekurang-kurangnya sampai matahari terbit. Yang subuh berjemaah, duduk berzikir sampai syuruk. Syuruk tu makna matahari terbit. Boleh keluar. Tapi kalau orang sibuk nak pergi kerja semua, keluar awal lagi. Kalau yang tak kerja, duduk sampai matahari terbit. Duduk di masjid. Hari-hari ni pun macam tu. Balik rumah tak tahu kalau cuti. Dengar kata cuti, subuh berjemaah, zikir sampai zuhur. Dahsyat. Betul. Tak bangkit-bangkit. Kematu punggung. Kada. Subuh mayang. Seorang-seorang kan berjemaah. Jemaah. Itu zikir tak? Lena balik. Zikir terus. Jangan stop. Sambung sampai matahari. Bila matahari terbit boleh keluar. Lepas tu bila masuk waktu duha, semayang duha. Dalam masjid ke, di asrama ke, dalam kelas ke, semayang duha. Nabi kata 3. 3 tu. 3. Yang pertama semayang subuh berjemaah. Yang kedua zikir sampai terbit matahari. Yang ketiga dia semayang duha. Maka dia dapat pagi itu pahala haji dan pahala umrah. Haji dapat, umrah dapat. InsyaAllah kalau kita mulazamah, maka Allah akan jemput kita untuk buat haji dan buat umrah. Pasal setiap hari kita dapat pahala haji. Haji tak pernah buat lagi, pahala haji dapat. Sa'u pahala haji. Haji yang sempurna, mana bukan haji yang leke-leke. Haji yang khatib-khatib, mabrur. Lagi matahari tak terbit, jangan duduk keluar masjid zikir. Di sini kita programkan ada Asmaul Husna, ada tahlil la ilaha illallah, ada ya latif, ya kafi, ada doa selamat, ada itu, ada ni. Mainlah siapa dekat-dekat main yang subuh sini. Boleh duduk apa? Terbit matahari. Tak berhenti ya. Daripada lepas bagi salam wirid sambung ni 7-4 minit terbit matahari baru berhenti. Itu pun kalau ada hak tadi dia tak baca Asmaul Husna, jadi panjang lagi. Matahari terbit dah. Tak habis-habis. Habuan. Lepas tu, keluar buat kerja kebersihan. Semayang duha, jangan lupa rehat masuk. Ataupun ada pengajian pukul 8. Setiap hari ada pengajian. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ahad tak ada. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 5 hari. Lepas suku, setiap hari ada kuliah pagi. Boleh main duha. Matahari terbit balik orang Zat. Mandi ke apa-apa, lagi main kuliah duha. Semayang duha 2 rakaat. Semayang subuh berjemaah dah. Zikir sampai terbit matahari dah. Semayang duha tak buat. Okey. Satu dia. Semayang duha 2 rakaat, dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Ke haji saja. Haji sekali ke umrah. Package. Tambah. Yang sempurna. Mana umrah maqbulah, haji mabrur. Nabi ulang 3 kali taukid lafzi. Haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Kita nak buat macam saya Datin Juwairih ni payahlah duduk sampai pukul 10-11. Tak keluar masjid. Jadi kita boleh keluar, pastikan kita keluar setelah matahari terbit. Tulu'us syams,
ba'da tulu'i syams. Boleh hantar anak 7:30, 7:20, duduk dalam masjid sampai 7:04. Lepas tu keluar ambil anak hantar. Itu. Orang lelaki boleh buat. Orang perempuan dia nak goreng nasi goreng pun tak ada anak. Berkebut lepas subuh. Dia tak apa, tak ada anak. Betul juga lah. Saya dah tengah jual dah, tak ada anak. Boleh terus duduk zikir. Pagi-pagi ni berkat. Orang Cina kata ong. Berkat. Keberkatan itu al-barakatu fi bukuriha. Itu hadis Nabi. Al-barakatu, keberkatan itu. Al-barakatu, ya dia mubtada. Al-barakatu, ta marbutah titik dua. Keberkatan itu fi bukuriha, pada awal paginya. Fi bukuriha, awal pagi. Orang Cina pun tahu, dia pun sebut ong. Awal pagi ong. Pembangkit tidur awal, buka kedai awal, sapu-sapuh apa semua. Kalau kita jadi pembeli pertama, dia bagi special harga. Kedai Cina, dia tarik tu naik, kita pun duk tunggu dah nak masuk. Kadang dia bagi hadiah. Harga-harga tu juga kadang dia kurang kan. Bersedekah awal pagi ni, ong kata. Buka kedai awal-awal, ong. Ong tu apa dia? Al-barakatu, berkat. Dia tak cakap Arab, cakap bahasa dia. Jadi jangan lena pagi-pagi. Ngantuk sangat pun, letih sangat pun, zikir sampai terbit matahari. Lepas terbit matahari bolehlah tidur sah. Selagi kita bangun pula untuk sembahyang duha. Hari-hari sembahyang duha. Orang kata sembahyang duha murah rezeki. Tak cukup. Bukan sembahyang duha aja murah rezeki. 3 syarat murah rezeki. Sembahyang subuh mesti berjemaah. Zikir mesti terus sampai matahari terbit. Yang ketiga baru sembahyang duha. Buat 1/3. Tak jadi. Kena buat 3/3. Sembahyang subuh seorang-seorang. Itu sembahyang duha. Tak jadi. Sembahyang subuh ramai-ramai. Tapi tak zikir sampai terbit matahari. Tak boleh. Zikir sampai terbit matahari, tapi tak sembahyang duha. Tak boleh. Buat 3/3, ada berkat hidup kita. Berkat tu bukan kaya, bukan duit saja, kesihatan dan sebagainya. Kira isteri Nabi lebih lagi lah, sebab Allah Ta'ala kata lastunna ka ahadim minan nisa. Isteri-isteri Nabi ni tak sama dengan perempuan lain. Perempuan lain takat duduk sampai terbit matahari ya. Isteri Nabi duduk sampai dekat-dekat Zuhur, pukul 11, pukul 12. Stay dalam masjid. Lagipun tak kalut apa, nak tak tahu. Bukan giliran dengan Nabi, bukan nak layan Nabi. Duduk je lah dalam masjid. Itu Masya Allah. Jadi Nabi tegur. Nabi kata, tak berganjak duduk tang ni daripada tadi ke? Saya sibuk, saya keluar masjid. Tapi setelah matahari terbit, saya baca 3 zikir ni, pahala kita sama. Maksudnya siapa baca 3 zikir ni di waktu pagi, pahala menyamai pahala Sayyidatuna Jariyah yang beriktikaf dalam Masjid Nabawi sepagian. Siapa baca 3 kali subhanallah wa bihamdihi ni, pahala dia sama dengan isteri Nabi. Walaupun dia keluar hantar anak, saya memang kena keluar. Pagi-pagi kerja hantar anak, tapi pasti 7:30 masuk kelas. Memang kena hantar anak, tapi dah 7:04 tu dah lah. Zikir sampai 7:04 dah. Ada baki 25 minit lagi. Sekolah pun pantau panjang tu je. Pi tu dalam 5 minit. Tempat. Pasti seriti tu dah. Lambat anak kena denda. Kita ejah lah waktu bagi elok. InsyaAllah. Hak mana bujang. Bujang orang utara ni mana? Single. Hak mana bujang tak ada suami lagi, boleh beramal. Nak kalut dengan siapa? Hak ada suami, layan suami lah, cari pahala betul lah. Buat nasi goreng, buat mi goreng, pahala betul lah. Zikir ni boleh baca sambil-sambil masak. Boleh. Okey, 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Baca 3 kali. Dan alhamdulillah, kalau saya kuliah subuh, saya masukkan dalam mukadimah kuliah.
Takut lupa. Kalau kuliah pagi duha pun ada di awal kuliah, mukadimah kuliah. Kan? Bila kita set macam tu, kita ikat macam tu, kita tak lupa, dia jadi spontan. Faham tak? Dia jadi spontan. Mengajar hari-hari, baca. Kalau tak mengajar pun, bacalah pagi-pagi 3 kali. Satu lagi yang saya amalkan, setiap pagi baca Sayyidul Istighfar. Lepas baca Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati 3 kali. Kita baca Sayyidul Istighfar pula. Jom sama-sama baca. Tiap-tiap pagi. Baca. Pagi Jumaat, pagi Sabtu, pagi Ahad, pagi Isnin, pagi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari-hari ya baca. Kalau haid pun boleh baca. Dia buka ayat Quran. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita kena banyak amalan sebab kita tak tahu amalan apa yang Allah pandang. Kita buat amalan Allah tak pandang. Ada satu yang Allah pandang. Kita pun tak tahu pandangan rahmat Allah tu amalan apa. Jadi kena banyakkan amalan. Dihikayatkan Imam Abu Daud, penulis hadis, muhaddis Sunan Abi Daud. Dia dipanggil Abu Daud As-Sijistani, orang Afghanistan. Salah satu kitab hadis yang terkenal, Sunan Sittah. 6 kitab hadis yang terkenal kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah. Abu Daud ni kitab dia nombor 3. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dia orang Afghanistan. Afghanistan ni sebelah Uzbekistan. Bukhari orang Uzbek, Imam Muslim orang Iran, Imam Abu Daud orang Afghanistan. Orang Kabul. Hebat ni bang. Ni bukan orang Arab pun. Orang Ajam. Tapi kitab mereka dipelajari oleh Arab dan bukan Arab. Jasa. Imam Abu Daud ni dihikayatkan cerita mimpi. Lepas beliau meninggal dunia, dalam kitab-kitab tasawuf ni ada cerita mimpi. Nak percaya, tak percaya, sudah. Tak payah dia buat ingat. Dia mimpi, anak murid dia tengok dia dalam mimpi. Anak murid tidur malam, mimpi jumpa Tok Guru, Imam Abu Daud. Tanya dia macam mana, dia kata Alhamdulillah bahagia, seronok. Husnul khatimah. Dan dia berkongsi dengan anak muridnya, Allah memandang amalan dia satu lah. Banyak amalan yang dia buat, menulis kitab dan sebagainya, ya Allah pandang satu. Apa dia? Dia kata, aku naik sampan. Lepas tu ada orang naik kapal besar sikit, laju lagi pada dia. Kapal besar sikit pada dia lah. Dia ada kapal kecil, kapal besar kan. Kapal sampan tu, macam orang pergi kelut tu. Ada bot besar. Kawan tu bagi salam kat dia, Assalamualaikum. Lepas tu kapal dia laju. Mereka anak kapal ramai. Zaman dulu mana ada enjin. Mereka kayu lepas habis. Aku kapal kecil, aku seorang-seorang. Aku ligan. Tahu ligan? Ligan apa dia? Kejar. Aku kayu. Sebab syarat menjawab salam kena isma'. Kena bagi mereka dengar. Penat orang nak ligan ni bang. Mereka sambil-sambil lalu, Assalamualaikum Tok Syekh. Aku ligan. Kalau jawab Waalaikumsalam, mereka tak dengar. Mereka dah lepas 1 kilometer ke apa-apa, kena ligan lah. Aku ligan, penat juga. Sampai dekat Waalaikumsalam, nak bagi mereka dengar. Nak isma'. Nak bagi sampai masuk dalam telinga mereka. Kena dekat lah. Oh, nak ligan mereka penat. Macam kita naik kapcai lah. Hak bagi salam ke kita tu motor besar. Assalamualaikum. Jenuh pederai dah. Sampai lampu merah ke boleh sampai kat penat lah. Habuan nak jawab dulu je. Dan jawab tu dia nak bagi cukup syarat. Nak bagi masuk ke telinga mereka jawapan salam tu. Nak respon balik.
Tapi taklah disuruh sampai tu kita jawab pi waalaikumsalam dengar tapi kan. Tapi dia bersungguh-sungguh. Kesungguhan dia mengejar kapal besar sedangkan dia perahu kecil, dia pun naik seorang. Macam naik kayak Kerana tu Allah pandang. Allah lepaskan dia pada azab kubur. Bukan pasal tulis kitab Sunan Abu Daud 6 jilid, 5 jilid tu. Tapi tu pun dia buat lah sebab dia pun tak tahu mana yang Allah pandang. Kadang-kadang amalan kecil-kecil tu kita rasa tak ada apa, rupanya hak tu Allah pandang. Hak buat nak jawab salam lah. Faham tak? Jadi jawab salam kena bagi orang yang bagi salam tu dengar. Dia kan boleh jawab pelan-pelan. Kena masuk dalam telinga dia, kata aku jawab hang bagi salam aku jawab gitu. Kena ligat, kejar. Baik, kita sambung. Dalam riwayat yang lain, subhanallah adada khalqi, macam yang ni pun boleh. Subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Terjemahan dia ada di bawah. Keterangan Sayyidatuna Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkahwin dengannya selepas peperangan Bani Al-Mustaliq. Perang ini dinamakan juga perang Al-Muraisi'. Sinya'i. Kerana berlaku di satu tempat mata air. Tempat ada mata air. Mata air itu dipanggil Al-Muraisi'. Nama asalnya adalah Barrah. Dalam peperangan itu, beliau berada dalam tawanan sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Dia ditangkap. Sayyidatina Juwairiyah ni asal nama Barrah, nama sebelum Islam. Kita Islam. Dia datang bersama ayahnya dalam peperangan Bani Mustaliq. Ayah dia ketua jahat, main nak serang Madinah. Ada satu puak Mustaliq main nak serang Madinah. Tak sampai Madinah, Nabi keluar dekat mata air Al-Muraisi' berlakulah peperangan. Tembak menembak, panah memanah. Ayahnya menyelamatkan diri, lari. Dalam peperangan tu ayah dia lari, dia tak kena tangkap. Anaknya kena tangkap, puterinya yang nama Barrah. Dan ada yang dibunuh dalam peperangan dan ramai yang ditawan, yang diikat. Kalah lah. Bani Mustaliq ni kalah berperang dengan tentera Islam. Beliau meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhutang bagi menebus dirinya yang tertawan itu. Dia minta duit kat Nabi. Dia nak bayar dekat Sayyidina Sabit tu, bayar kat tuan dia lah. Sayyidina Sabit yang tangkap dia, yang duit supaya dia dibebaskan. Dia membeli dirinya, tebus diri. Baginda memberi tawaran yang lebih baik kepadanya. Nabi kata ada cara lain ke hutangnya, ada cara lain yang lebih baik. Dia tanya cara macam mana? Cara dia, kamu masuk Islam, aku bebaskan kamu. Kau hutang, aku bebaskan guna duit aku beli kamu dan aku kahwini kamu. Tak kahwin dua. Masuk Islam lah. Masuk Islam, aku lepas kamu, aku kahwin dengan kamu. Mau tak? Dia masuk Islam dulu lah, kahwin dengan orang kafir tak boleh kan? Dia pun bersetuju. Dia fikir dulu lah, kita bukan boleh paksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Cuma Nabi offer tawar. Kamu sekarang jadi hamba abdi, tukar status jadi ibu orang beriman. Semua orang beriman, semua anak-anak kita. Dan dia bersetuju untuk memeluk Islam. Kemudian Nabi bebaskan dia dan Nabi berkahwin dengan dia. Iaitu baginda bersedia membebaskannya, kemudian beliau diminta memeluk Islam dan kemudian baginda bersetuju untuk berkahwin dengannya. Ayah dia tak tahu. Nabi boleh kahwin tanpa pengetahuan ayah perempuan. Khas untuk Nabi.
Kamu nak kahwin dengan anak perempuan orang, kena pergi jumpa pak dia dulu. Sebelum dia salam dengan perempuan tu, kena salam dengan pak dia dulu. Betul tak? Sebelum nak salam dengan anak orang, salam dengan ayah dia dulu. Sebelum nak sentuh anak orang, sentuh pak dia dulu. Betul tak? Kan sentuh anak dia dulu. Nanti nak kahwin baru sentuh pak. Bazi dah, sentuh kerak, sentuh ayah dia dulu. Salam dengan ayah dia dulu. Lepas tu baru dia salam dengan isteri. Nabi boleh kahwin tanpa perempuan tu bagi tahu ayah. Boleh. Khas untuk Nabi. Kita tak boleh. Ayah dia tak tahu sebab ayah dia daripada peperangan tu, ayah dia lari menyelamatkan dia. Balik rumah, anak kena tangkap. Anak ketua. Ayah dia datang bawa 2 ekor kuda. Ayah dia naik seekor, suruh pembantu naik seekor. 2 ekor kuda. Menuju ke Madinah, nak bagi kat Nabi ya 2 ekor kuda tu, kuda mahal lah. Kuda mahal, bagi kat Nabi lah. Tujuan dia, lepaslah anak saya. Ambil kuda 2 ekor. Lepas anak saya. Sampai tengah-tengah jalan, ayah dia fikir, Muhammad ni, dia bukan jenis mata, apa panggil apa? Mata duitan. Bagi seekor pun rasa-rasa dia terima dah. Tak payahlah 2 ekor membazir. Sampai tengah jalan, dia suruh pembantu dia ikat kuda di satu pokok. Hang balik lagi ke rumah, tinggal kuda. Dan dia terus naik kuda tu, gedeguk ke Madinah, nak bagi kat Nabi seekornya. Ubah fikiran, saya nak bagi 2 ekor. Seekor, tak apa kot. Muhammad ni, dia bukan jenis mata duitan. Seekor pun rasa-rasa boleh lepas dah anak aku. Sampai Madinah, dia tak tahu lagi kata Nabi tu menantu dia. Tak tahu lagi. Dia tak tahu kata Nabi kahwin dengan anak dia. Sampai terus Nabi tanya, wahai Haris, mana kuda seekor lagi? Tu dia. Mana nanti boleh tahu? Wahai Haris, tadi hang bawa main 2 kuda, pasal apa sampai seekor? Mana seekor ni? Dia pun dengar, dia tahu guna. Nabi Muhammad bukan tok rumah tau. Allah bagi tahu. Kenapa kamu ikat kuda tu di pokok sekian-sekian? Lah, dia tahu. Kantui. Bukan ada CCTV pun. Maka dia pun mula rasa hebat Muhammad. Kemudian Nabi beritahu, saya menantu kamu, kamu pak mentua saya. Baik. Saya main nak lepas anak saya. Barrah. Nabi beritahu, anak tu dah nama lain dah, Juwairiyah. Kamu nak lepas apa lagi? Dah lepas dah. Saya dah bebaskan dia dan berkahwin dengan dia. Kemudian Haris ni pun masuk Islam. Saya musuh jahat, akhirnya masuk Islam. Dan sahabat-sahabat Nabi pun ramai tangkap Bani Mustalik. Mereka melepaskan free ya, lepas percuma. Hamba-hamba yang mereka tangkap, mereka lepas. Mereka merdekakan. Sebab mereka kata tak sampai hati lah. Ada yang sepupu dengan Juwairiyah. Sepupu Juwairiyah bermakna sepupu Nabi. Abang Juwairiyah pun ada kena tangkap, mana abang ipar Nabi. Anak saudara Juwairiyah, mana anak saudara Nabi. Jadi sahabat-sahabat dia proaktif, dia fikir sendiri. Nabi tak suruh lepas pun. Kalau Juwair dapat duit, mereka bertindak sendiri. Terarah sebelum diarah. Macam kamu lah jalan-jalan jumpa sampah. Tak perlu Abi kata sampah ambil. Tak perlu kata ambil sendiri. Kamu macam tu kan? Kan nak kena suruh. Nak suruh baru buat. Suruh pun tak buat. Kalau gitu tak suruh, dia pandai buat sendiri. Dia fikir sendiri. Tu. Bukan aktif lah. Proaktif. Lagi bagus. Okay? Jadi sahabat-sahabat Nabi mereka sendiri dia fikir. Tak patut aku tahan ni. Lepas. Semua pakai masuk Islam. Satu kabilah Bani Mustalik tu, semua masuk Islam. Oh, ramai. Satu suku, satu puak tu, pakai masuk Islam habis. Macam kita Melayu ada Bugis. Ada Melayu mana lagi kan? Macam-macam Melayu tu ada. Satu puak tu, satu bangsa tu,
pakat masuk Islam beramai-ramai. Sebab tu Sayyidatina Aisyah, dia tak panggil Juwairiyah dekat Sayyidatina Juwairiyah, dia panggil Mubarakah, perempuan berkat. Asbab Nabi kahwin dengan beliau, adik-beradik dia semua berkat masuk Islam. Mubarakah. Nama ketiga dia Mubarakah. Mubarak tu berkat. Mubarakah, perempuan yang membawa berkat. Dan Nabi berkahwin dengannya pun atas tujuan dakwah. Nabi dah baca dah. Kalau kahwin jadi macam ni, last sekali jadi Islam. Itu taktikal Nabi tu. Orang panggil kahwin dakwah. Bukan kahwin nafsu. Bukan saja kahwin. Memuliakan anak ketua kabilah, maknanya memuliakan kabilah. Berbuat baik dengan orang-orang besar, maknanya berbuat baik dengan pengikut. Dapat kepala, dapat semua. Tu Nabi, kadang-kadang orang kafir main Madinah. Memang dulu boleh masuk Madinah. Lepas jasad Nabi cuba dicuri itu, maka para ulama bersepakat tak bagi dah orang kafir masuk Madinah. Ada cerita orang korek terowong bawah tanah nak curi jasad Nabi kan. Barulah ulama melarang. Dulu boleh. Kalau orang-orang besar datang ke Madinah, Nabi pesan siap-siap. Sekali dia nak main, kalau dia nak main petang ni, Nabi bagi taklimat kepada sahabat. Sekali petang, sekali memanglah dia tak Islam. Dia tak Islam tu cerita lain. Dia tetamu. Dia main, berdiri. Hormat. Nabi kata, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'krimu." Apabila datang pembesar sesuatu kaum, maka muliakanlah dia. Mulia. Hormat dia. Dalam riwayat lain, Nabi suruh berdiri. Faqumu, berdiri. Jadi, delegasi luar. Kalau mai, Nabi hormat. Nabi hampak kain duduk. Nabi duduk tangan-tangan. Hampak kalau kita ada sofa ke apa, kita buat keluar. Menghormati tetamu. Dan biasanya, orang-orang macam tu akan Allah Ta'ala gerak hati masuk Islam. Baik. Kemudian baginda berkahwin dengannya. Beliau rajin berpuasa sunat setiap hari Isnin dan Khamis. Dan Khamis macam Nabi ya. Yang Khamis. Rajin. Qiyamul lail dan beriktikaf dalam masjid. Beliau pernah nak puasa sunat hari Jumaat. Sebab Nabi tanya, kemarin puasa tak Khamis? Tak. Esok Sabtu puasa tak? Tak. Puasa Jumaat saja. Nabi kata, "Idzan fa'aftiri." Kalau begitu buka. Puasa Jumaat secara tunggal tu maka kena kembar dengan sehari sebelum atau sehari selepas. Kena kembang bagi jadi Khamis, Jumaat. Jumaat, Sabtu. Jumaat saja-saja tak payah puasa. Jumaat saja tak payah puasa. Jumaat ni hari orang buat kenduri. Jumaat hari kenduri, hari makan. Puasa buat apa? Kecuali kalau Jumaat tu kena dengan hari Arafah 9 Zulhijjah ke. Jumaat tu kena dengan Ashura 10 Muharram ke, hari-hari kebesaran Islam. Tak apa puasa Jumaat. Saja-saja pergi puasa sunat Jumaat makruh. Garam makruh tak dapat pahala. Penat je. Puasa hari lain, jangan puasa Jumaat. Begitu juga Sabtu. Saya saja pergi puasa sunat Sabtu, makruh. Kena kembang. Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Kena buat 2 hari. Puasa berkembar. Baru tak. Beliau puasa Jumaat. Nabi balik, dia sedia sarapan. Nabi tanya, pasal petang makan, dia kata puasa. Nabi tanya, kamu puasa asumti bil ams, kemarin kamu puasa ke? La, tak puasa. Atau sumina ghadan, tomorrow, esok, nak puasa ke? Sabtu. Tak. Nabi kata, buka. Puasa Jumaat secara tunggal tu nak puasa Jumaat boleh. Bersedia awal habis Jumaat. Ataupun puasa hari ni sunat Jumaat, esok kena puasa juga. Bagi jadi 2 hari. Jumaat ibadat dia bukan puasa. Ibadat dia pergi masjid awal pakai putih, selawat banyak-banyak. Kalau ada duit lebih buat kenduri. Ada duit lebih buat kenduri. Kenduri Jumaat. Kenduri panggil orang pergi rumah. Boleh. Ataupun pergi kedai makan bagi duit. Lagi orang main kedai makan tu free. Ada orang buat kenduri.
Bukan toki kedai tu yang berguna. Kita lah bila letak duit RM100, kedai roti canai kita bagi RM100. Lepas subuh ambil matahari pergi bagi RM100. Saya belanja takat RM100 lah. Tu orang pergi makan tak payah bayar, takat RM100. Roti canai itu pun sedap. Kita dapat pahala kenduri pagi Jumaat dan kita dapat pahala tolong promosi kedai itu. Kedai sedap tapi orang tak ada. Jadi bila orang makan sekali, orang main lagi, orang ingat free lagi, bayar ni ria. So orang pun riuh, kedai tu dah sedap, free pula. Toke dia bagus, bukan toke bagus, kita yang bagi duit. Hari Jumaat, orang jual ayam tepi-tepi jalan tu pun kita boleh tinggal RM50 ke RM10. Takat mana kita mampu, kenduri hari Jumaat. Nanti budak-budak sekolah keluar, singgah nak beli soya ke apa ke. Cedok. Berapa ni abang? Tak bayar. Kita yang bayar, mana dia nak tahu. Dia kata, wah abang soya tu bagus, bagi free, ayam dia pun sedap. Kita membantu perniagaan sesama Muslim sama. Banyak pahala dapat. Ni nak balik penaga lagi kan. Depan sekolah penaga ada orang jual ayam kan. Tinggal duit. Mana ke dia? Hang bagi free ya. Orang beli dia akan bagi free takat mana duit kita lah. Bukan sebalang tu. Takat mana duit yang kita bagi tu dia kira-kira lah. Gitu. Lepas tu ada orang berniaga tepi jalan jual cucuk, kadang-kadang dia panggil mai cucuk free. Mana ada orang berguna ni. Dia sendiri buat kenduri bankrupt lah. Adalah orang tolong dia. Jadi banyak pahala. Hari Jumaat, hari kenduri, hari makan, hari raya. Seminggu sekali kita raya. Raya hari Jumaat. Jadi tak munasabah, tak sesuai puasa Jumaat. Jadi bagus juga Sayyidatina Juwairiyah puasa Jumaat, Nabi tegur, teguran Nabi itu kita dapatlah ilmu. Tanpa beliau buat begitu, mana kita nak tahu kata puasa Jumaat itu makruh. Pada suatu hari beliau beriktikaf dalam Masjid Nabawi. Dengan tempoh masa yang agak lama, beliau terus berada di tempat solat. Dari solat subuh hingga ke pertengahan waktu duha. Duha tengah-tengah ni ke 10 macam sekarang. Baginda masuk ke masjid dan menyapanya. Tegur Nabi tegur. Baginda juga berkongsi satu amalan yang mudah, ringkas dan tidak memerlukan masa yang lama, tetapi pahalanya lebih besar dari pahala i'tikaf isterinya beberapa jam dalam Masjid Nabawi itu. Memang ada macam Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah tulis satu buku amalan sikit pahala berganda. Amalan sikit tu mana amalan mudah tapi pahala besar. Beli di kedai-kedai buku lah. Ni pun habis dapat pahala juga. Pahala tolong umum, tolong abang, tolong promote. Kalau tolong beli lagi banyak pahala. Beli ni ria. Dia tolong abang amalan sedikit, pahala berganda. Baca. Amalan mudah-mudah tak penat pun. Tapi pahala ganjaran yang Allah bagi sangatlah besar. Tapi syarikat Adam ada pun. Kedai buku, kedai kitab. Adik-adik ni pun boleh baca, boleh buat tazkirah, boleh dapat ilmu. Ini antara amalan sedikit, mudah, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.